Bob pergi sana, diikut je. Mana satu bos pun tak tahu. Oh. Abang Adiman, terima kasih nak. Semoga murah rezeki bang. Aku cakap macam tu, kau cakap aku bohong. Susah betul lah cakap korang ni. Okey. Jangan lah kat Bob ni. Awak lah dia kata Bob punya bohong. Betul. Bob betul lah. Bob betul. Bob dia Okey jual Bob, minyak tau. netizen nak tahu bila Bob nak race dengan Mal Kodok. Tak Okey, mau ni. cerita dia sekarang. Adiman! Mak kodok, aku WhatsApp dia pun dia tak reply. Adiman! Oh, Wan, tak mata reply, kau sikit Wan. Relax sudah. Adiman! Weh. Bang Adiman, terima kasih Bang Adiman. Cerita ni Bob. Tapi tak Adiman. Aku rasa Bob memang lagi kaya pada. Betul lah. Betul Okey, lah. lagi ni. Bob lagi. Bob ada apa tu? Apa? Patik. Patik tu jawab. Relax sudah lah. Ediman tu budak aku lah. Dia bagi kau 2 layan pun kecoh. Aku boleh bagi 20 lah Wan. 20. Relax Bob, sudah lah Wan. Bob. Okey Bob. Buktikan Bob. Bob, kau buktikan sekarang Bob. Kau tunggu kau live, nanti aku masuk aku bagi. Sekarang ni. Nanti sekarang. Sekarang ni kita tengah borak pasal apa tadi? Betul lah. Kita tunggulah. Habiskanlah topik tu dulu. Okey. Tadi kita sambung topik apa? Bila kau nak lumba dengan Mal Kodok? Aku dah WhatsApp dia tak reply. Kau tahu aku cakap Mal kau Mal Kodok tak Kodok reply, tu. Dia penakut lah. So, siapa yang takut? Aku takut ke dia takut sekarang? Dia takut. Betul. Dia sebab dia dagu panjang. Takut terseret kena tah. Bob, kau memang gentle Bob. Tak ada orang segentle kau lagi. Bob, kalau kau gentle beli ADV 20 biji, kau lah Bob. Gentle. Memang padu lah. Memang padu. Bob, beli Bob. Bob beli Bob. Sekarang ni, okay. Mal bagi tahu aku. Dia kata, nanti lepas kahwin nak race. Masalah sekarang ni, dia bagi alasan dia duduk main kayak dengan aku. Macam mana ni? Main kayak? Main kayak tu macam mana? Tengoklah story dia duduk main kayak tu. Story ke apa, TikTok dia aku pun tak tahu lah. Bila nak race pun tak tahu. Oh, dia dengan bini dia tu Orang duk tanya aku. Bila kau nak race, bila kau nak race? Aku bila-bila masa aku ready. Bob, dia kan darah manis. Biasalah.